Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan yang nak buat media online, Facebook dan YouTube. Ni kalian. Ya, ni kalian payah tak istirahat. Naik David Lee. Payah ada piu. Apa? Duduk dulu. Dia tengah kena urut raya awaknya. Ya. Igop hampir piu turun nampak kan kalian. Waalaikumsalam Pak Azhari. Tengah istirahat. Hai tak jali pas luar tau. Ni urut turun li penting habis-habis. Iban sehat nak. Semoga tu jahit tahu. Yang bagian balik ni umi aja. Muhammad sini Muhammad. Istirahat ni mana? Aduh. Nyatu. Nyamban ini perkata nanggronya mana? Alhamdulillah Pak. Semoga mudah usaha rezeki. Alhamdulillah punya hidayah nak buat tapi bab majlis taklim nak buat dah. Rumah hana me left lawitnya. Ku tak leh main ni. Apa? Ada apa? Oh, dah dengar. Ya udah salah nih. Makanya jangan seperti ini. Nah, dah. Minum putih ya. Nyo suasana istirahat nyo. Air tanya li ya. Air David Lee. Peh taduk ada piu he nak kala. Ini menteng tengok habis-habis hurung jai. Nyai Malaya dengan huruf raya kena huruf raya awaknya kayak pegot-pegot. Tutup lagi ya. Awaknya lili berkhabar balik kot. Yang anda rencana ajak kena tengah murah dekat dah. Udah minum. Nhàនឹងលីវអេបោហ่าអាណាព្រីលេបោលីវបោលេបោលីវអាណាព្រីទៅរឿងញ៉ាណាព្រីអូយណយទៅរឿងអេកយ៉ាទៅវិញរឿងប្រេហេឌូរឿងប្រេញ៉ាវ៉ៃistirahat kena minum jak dua ini istirahat dah. Duduk terus Muhammad tidur dah. Tak main.
Ya nakalan. Katruk lift ha. Pak lom Ya ke gurah-gurah apa. Ya nakalan kata dak keronyo ha le. Anak carnya ini. Ham damah pala. Kim damah pala ra lain. Damang. Mayon naik Malaysia nak ajak Malaysia Mami Lina tengok na yang murah tiket kalau na yang mahal ti lang 2 euronyo tiket wo mantang waceh terus 2 juta, 2 juta lebih. RM800 tengah mahal ya. Pakai dah dengan lift yang kamu chat pun. Apa? Tunggu dulu. Kapal lewat kak. Kaidu awaknya kakak lah. Bahidu awak kedai ada fikir. Kaidu awaknya mana ni? Lepoi berkah. Nyamban rakan-rakan kalian. Wah, tak ada. Ai puh hawa tu sibuk ilo peh terhad dong urus ni kalian. Anak pre-pre urus anak betul-betul ah. Ya ni kalian. Kai li nampak jam. Habis. Nyo kena orang raya awaknya mio ni jak. Lepo ibi. Malam 2 euronyo dengan mahal tiket. Untuk waceh mahal tiket untuk jak leh nama hai. Aduh, apa ya? Aduh. Ya, ni kalian ham bla urang. Nyom buat istirahat, dengan istirahat tambah hantu terus lah. Dah habis hantu terus. Ya, iden bang, mangga Amelina lepui ya. Ada apa? Duduk. Aduh. Aduh. Duduk je le saat hai. Istirahat le 15 minit tu baru rajak le. Ha? Sibuk nganjak dengan anak mi. InsyaAllah bela oleh-oleh mandum. Tak bagi siapa-siapa apa. Oleh-oleh lagi bela. Muhammad, kain lift pai. Ya, anak train lift. Ya, kain train. Ya, kaitan, kaitan. Nyambat. Dah. Si awaknya mau diu ramai ya. Leh pergi kena orang awaknya. Jero insya-Allah. Ada. Tuh, awas.
Nha nak kalian. Kai turn lift pun. Tunggu bentar. Aduh. Apa tu? Ya, hai nak kalian awak ayah balik. Mama. Ya, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ayo. Ayo ni orang mau pulang. Di mana mama? Mana mama? Mama adalah. Mama tengok kejap leh satu. Ha? Mana? Maho kejap satu kapres leh. Mama salam. Kapres leh satu. Ada dengan awaknya berah balik lepoi berah. Sana tu. Ya banyak mahal lain kalian dah. InsyaAllah minawate je dah pegat si tanya jawab online dah. Ini lagi hampah wate. Anu apa? Duduk. Duduk pergi berah apa? Jangan. Kan Muhammad puai berapa tu? Aduk dia leh, tu. Tak he dia nang gerau yang. Ada balik hana he depan ni buat dah lagi yo nah. Lagi yo keadaan buat dah. Ya kan? Aduh. Mengkurang pahala tu itu. Alam dah mau pahala. Duit pahala. Ya, mbak. Ada apa dulu? Ya, hai. Turun le gejak le dulu. Han bla turun lift. Ya, mungkin dalam waktu 5 minit tu kerja dah berangkat lom. Kita duduk lagi. Dia punya nak jak Melaya atau Aceh pilih tiket yang paling murah buat aplikasi tiket je. Ya, mana? Sana dah pilih tiket lagi jatuh dalam baru uronyo lebih 1 juta itu. Bahkan yang 2 juta dah. Aduh buka Muhammad. Barang miyu man be. Nama barang. Nhà cây tươn lắm. Nhà bạn á.
Cũng ngoan lắm à. Thả cái này thả cái nè. Bạn ba sợ mình tại đó cũng rồi là. Awak nyandu habis. Dia kau geliat dia. Tại đó cũng là bạn ba sợ. Dia dengan orang raya awaknya, ramai awaknya apa? Ni kala. Nhóc cây pegot, yang con cây pegot. Ada kuku ấy. Lepoi nak pegot. Ni kala. Ipegap là nó pu. Dầu xuống đó kỹ có thoải mái lấy chó là mày lộn mày lấy luôn. Ôi, ăn cống hả? Đây đó. Ai Ăn dám cống gì á? hả? Ăn cống hả? Dah. Duduk. Quả hầu đậu sẵn rồi. Nhưng hầu vẫn phải làm. Nyo alhamdulillah kalau wate jak lem bu. Nah kala. Alhamdulillah buatnya. Apa gerak bang? Aduh. Sini. Saya kedua yang alhamdulillah punya nak buat beramai buat berapa yang nak buat dah Aceh buat je. Jamaah online lewat Nanggro saya nak buat di Aceh yang buat je. Baik tinggal dah. Thì rồi vì nào gạt đỡ rồi tao bỏ nè đó Aduh. Hati-hati.
Alhamdulillah punya kota ramai orang online lah. Ya, semoga buat juga beramai habis. Ya, alhamdulillah buat hidayah lancar lagi biasa. Berah tabah sak suro habis lagi biasa. Kakak. Kod demon minyak dempu-dempu. Kita 200 lebih habis lagi biasa. Cuma online lagi anak hidayah. Hana dapat buat online dah. Ya, mana ni pak online kena ubelah no tiat. Kan ada ni kedai oh. Nak kalian water ah. Nak kalian ah. Lift habis-habis betul urang. Urang jak habis-habis. Alhamdulillah punya kita yang musafir berarti semangat hat aja. Lihat sembahyang lehu. Yang ada sembahyang jual sah jamaah tak kedim. Alanya nanti tahu apa sebelah malam je dah sembahyang maghrib dengan isya. Ini mudah nah. Yang orang musafir mudah. Sembahyang 3 mentang lehu, iaitu sembahyang lehu 2 rakaat dan sembahyang asar 2 rakaat. Kemudian kedih lele insya yang nak tahu apa 10 malam je dah sembahyang maghrib beserta insya jamak takhir. Jamak takhir maghrib nah. Kalian riban mudah. Berarti kita ni dalam perjalanan. Je sembahyang 2 rakaat lam. Pahala urang we di no. Angla-angla. Masalah jamaah kasar pun ada pertanyaan. Yang jamaah TikTok pun ada pertanyaan, jamaah Facebook, YouTube pun ada pertanyaan. Benar. Ya, awas ambil tah lu. Duduk sini. Mana duduk ini awak. Aduh. Awas. Duduk sini. Ngobrol lehat satu ah. Waalaikumsalam, nunggu di bahar ke ban. Ya, nyo sembahyang jamak kasar ko mga inaw. 3 sembahyang katib. Aduh. Nyo nagwe-we dagut mana je pahalom. Tunggu dulu. Muhammad, tak elip. Oh, hanya tak barang pak yo. Barang mukubah pak yo, hanya tak. Ya, jamaah online sekalian. Ramai yang online nyodu lagi yo. Dengan kalian ah. Ini kalian live eh. Ban. Pri urang habis. Berarti pos 10 malam itu bawanya orang ada pun pos 11 baru belah urang. Ana pri. Ya gedeng. Saya urang jauh Malaysia pasti kerja kena. Ya nak kala. Dah fikir tu. So barang. Aduh. Bangun dulu. Naik ke atas yuk.
kata. Hek tu bah nak tambah stroller nah hajat tuju. Bat tempat long Jumaat cuman 3 takai khutbah. Ada habis nasihat, geduk aju alihnya baru kebuda. Banyak bakiban hukumnya dengku nak payah tanya dah lu yang lebih baik ni ada lehu. Karena ada pendapat kuatnya hana mualat kan. Benar. Karena alih baca pujo dan selawat bab pun alihnya dibaca aju nasihat mau'izah tanpa dibaca berakhun nangis ya. Nah kala tanpa itu antara dua khutbah. Ada dua antara dua khutbah datang pendapat yang kuatnya wajib harus pasti antara dua khutbah. Dan antara dua khutbah harus pasti harus nadu lah. Kemudian lagi yang biasa khutbah di tempat-tempat lain bahwa ahli baca pujo dan selawat khutbah dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa yang kan bahasa Arab. Yang ada pendapat kuatnya jika mualat antara dua khutbah sehingga wajib tadu lain. Dah ulang khutbah dah wajib tadu lain. Nah kala. Jadi yang god iadah lehu be. Mamnya urung pegah na pendapat jeut putakeun antara dua khutbahnya hana wajib dua dan boleh ipu pase antara dua khutbah oleh bahasa ajam artinya bahasa selain bahasa Arab. Pendapatnya cuman kan pendapat kuat. Itu dah beramal ada pendapat kuat harus pase antara dua khutbah dengan dua dan baik terselang antara rukun-rukun khutbah dengan bahasa ajam ataupun bahasa selain Arab. Maka bahasa selain Arabnya lagi jenis bahasa Indonesia tidak pegah bab khutbahnya ipukoh mualat antara dua khutbah dan rukun-rukun khutbah sehingga wajib ulang khutbah dan wajib dua antara dua khutbah. Ini udah ada pendapat yang kuat tu. Pendapat yang kedua nak baca situ mah nak amalkan bagdanya apa? Khutbah pertama cuma khutbah mukadimah takai gure. Benar kan? Jadi yang namanya hana idu antara dua khutbah dan hana diulang khutbah jika di khutbah dengan bahasa ajam, bahasa selain Arab, yang tetap payah ulang khutbah. Karena dalam kitab Tuhfah, dalam kitab Nihayah, bahasa selain ajam, bahasa selain Arab itu bahasa ajam, bahasa Indonesia, yang memotong mualat antara dua khutbah. Ya menan be. Adi yang acara. Nah, kakak menan. Jamaah online kalian. Pukai tulis tu. Alah tu. Ada pupai tulis tu mau. Ya jamaah online kalian. Ya man. Ya nang kemudian ku di bahar. Yang ke lagi abanyan ke ladum tempat. Atai ikut bah haju lagi-lagi nak. Bantanya untuk kesempurnaan dan katanya adalah ibadah dan bubuk yang god. Arti menyutani ubah sebuah masjid untuk diulang dua khutbahnya memang cukup susah, harus pemerintah yang turun tangan kah? Masa tidaknya bila nak kejadian lagi yang bagainya dia tak ulang sembiang lehu tak dah lehu. Ya menan. Lebih agak menan untuk menjaga perakan kerukunan dan persatuan karena takut-takut karu menyo-tanyo yang pegah-pegah lagi kan. Tak pegah menteng tanyo hana bisa berbuat karena dia kan pemimpin yang karu. Makanya perlu pemimpin yang beragama dah pilih kali ini nah. Pemimpin yang menaik ilmu agama. Jadi hatu khutbah.
Nyo jamaah sekalian menyo Himalaya ngan di Aceh Saban si wate Maghrib dan wate Insya. Cuma beda mu tulis jam dah guys. Nyo Himalaya nyo kamu tulis jam po 6.26 ah. Nyo di Aceh po 5.26. Ah benar. Tak? Nyo di Aceh po 5.26. Jadi beda si jam tulis tak guys, tapi kenyataan hampir sama karena Malaya nyo daerah-daerah Sumatera Barat je nyo. Jadi beda dengan Aceh daerah 15 minit betul je. Saya tentang dengan Sumatera Barat ah. Nyamban tim Himalaya. Himalaya tu Maghrib po 7 kurang belah ataupun di Aceh po 6:20. Himalaya po 7:20. Di Aceh ni kan 30 minit ah. Berarti telat di Aceh 30 minit. Itu duduk di atas tu. Nih. Abu. Apa? Ibu. Mana Abu? Lagi turun. Ya, karame joju. Ya, karame joju. Abu, mama mana Abu? Di atas. Atas. Di atas yang mana? Oh yang Abu. Berarti awal Malaysia daerah 20 minit, 15 minit ataupun 12 minit. Awal wate. Apa, Mamat? Dah. Jamaah TikTok nak kalian buat YouTube dan Facebook bu. Jamaah TikTok na YouTube iaitu YouTube Dayah Yatim Fakir, dayah gratis semua biaya. Juga Facebook dayah gratis semua biaya bu. Anak kalian buat YouTube dan Facebook bagi jamaah TikTok. Dan buat YouTube Facebook nak merekam. Jangan kayak gitu. Duduk sini. Sini Muhammad. Sini. Oh. Oh. Minum. Anda minum Muhammad. Minum. Tak ada. Tak ada apa. Kerat-teruk dan gua. Naik lihuk.
Bangun. Hon ya yang mulia. Hah? Orang tu ya. Lu ngori ni umpat tu. Kameraman melu. Oh, nak belanja? Dah. Oh, alhamdulillah. Kali belanja. Kalau pre hurinya awak. Dua anak sagai. Umur ramai lewat belakang tu. Oh, karam mengalap. Tapi salah man terus kuno, banyak kawan terus kuno, lu bukan sini ya. Oh, ya betul. Lu bila ke banyak pre ngon lu nak kak lu. Mana? Kak air mu. Ya, depan. Ni hor nyana lu. Jadi tak. Banyak nyana awak. Tengok. Oh, tak ke? Kamu kanya, kah selesai ya. Oh, lu 2 minggu ni. Okey, kami kita play. Alhamdulillah. Jeroh yang menang. Ya, selamat piu. Alhamdulillah. Kalau price buat dik. Ya je. Paling lagi yang goreng kedai hari Aceh ni kalau. Hari ulah titi. Ai klik ada mana? Ha? Itu promo tak nak pegat dah. Ya, nak kala. Kamera di sana. Ho kejap lah man, buka je tau. Ya, nya jak mau online kalian. Anak semayang ini apa? Yang kata kira mutafir mandu sampai ini. Adik semayang lihu sekali 3. Iaitu tarik jamaah takdim lihu 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kemudian watewo untuk keliling Isya upai kurang. Ataupun pos 10 malam semayang maghrib, jamaah takhir dan Isya 2 rakaat. Jamaah takhir dengan maghrib kasar. Ya menan cara semayang punya dalam perjalanan be. Alhamdulillah. Itu kamera. Yang tanya ana Abu Letiti. Kak. Tak dijual. Mau ke mana? Beli kamera. Kamera. Jom iya. Jumpa ramai yang online Aja. menyo kota talu. Nyo na pertanyaan je nanti yang jamaah online tu. Tengah nak hotel istirahat tu nak hotel ada pre urang lam. Jadi memang minat tu. Sampai likut tu. Coba. Apa kedai je, Pak? Apa kedai? Apa nak cakap, Pak? Dah guli ha. Lihat, Bang.
Yang jamaah ulan kelan dia tena wate ka. Menyo asal dengan murid dia jamaah hanjut. Ade harus nak semayang kan. Menyekon bak ujung asar semayang bak awal lihu. Murid menyekon bak awal murid semayang bak ujung isya semayang. Hanjut dah jamaah. Kemudian murid hanjut dapat en, murid leh rakaat. Hanjut dah kasar. Isya 2 rakaat, asar 2 rakaat, lihu 2 rakaat. Alhamdulillah. Nyo nang bahasa tentang gai mengbelah di Langsa, Belak Dayah, Abana Langsa, Futuhul Ma'arif. Ka hanjil lungja hanjil ikut sang sebab memang mentang ino belah no. Alhamdulillah. Semoga jerok derajat data. Ni pas ramai juga urang. Nak belajar. Barang nak le mana rejak? Bang, tunggu madah solat. Barang letak yang dah preh no le satu baru rejak. Ini yang kokon. Kokon sana, Bang. Ada kokon di rumah saya. Berumur ya likely. Jangan kau. Abang ya. Tahu gak? Ada. Kau pernah berdoa na? Pernah na kan? Baik mana? Ya. Untuk dia terus rumah untuk mungkin dia tak pegat online lah buat online di rumah saya jawab mah. Itu yang amangat ada berapa? Nak ibadah amangat baju nah. Ya man. Ide hana lagi nyu nah. Nak lebih baju tu. Oh. Mamat sini Mamat. Ya jam online kalian kaji di lebu. Ini pertanyaan ada tewa rumah tayang lo. Saya nak buat online. Buat je bagi-bagikan beramai. Menyo dalam gedung lagi orang ramai ya. Tak pegak buat lah gedung ramai orang buat. Tak pegak buat bak mall ramai orang buat dah. Ya benar tak pegak buat data hotel yang banyak ramai orang buat dah. Doa yang hanjit dah baca di tajuk terakhir pu manteng tengku. Mandum je dah baca. Yang hanjit baca doa bahasa selain Arab. Adi mio doa bahasa selain Arab, nyan hanjit baca. Menan karena mio doa yang jid dah baca wate lam semayang adalah doa yang berbahasa Arab. Nyan dumpu doa jid. Walaupun doa akhirat, doa dunia, dumpu doa jid. Tapi mio yang berbahasa
Indonesia contohnya baca semayang. Dumpat dah baca baca semayang. Apakah dalam Al-Fatihah? Apakah dalam Kudakeun? Duk tahiyat awal, duk tahiyat akhir. Kemudian bak Rabbil Firli. Kemudian bak sujud. Yang menyebut baca doa yang berbahasa Indonesia atau bahasa selain Arab, baca semayang. Yang menan. Ber? Bak wate sujud nyan wate mustajabah do berdoa. Lebih bagah Allah terima makna mustajabah, tempat yang Allah terima doa. Nah, menan. Jadi sunat dah baca doa pupu yang mudah dalam bahasa Arab, pupu yang boleh je dak dunia ada akhirat biji dia. Jadi keadaan yang paling dekat tiro manusia dengan Allah Ta'ala adalah di saat manusia tersebut sujud. Nampak? Şu marketin nerede gördün? Zara'nın karşısında topladım. Nyo awak Eropah yang dikira juga. Ada pui pegah. İse Tak hidup awaknya kalau mau. di Seta. Nyan rasanya bahasa awak Denmark ni. Ha, dah dah ben. Tiban berkata dunia. Adik dunianya hanya lelehat harapan dan lelehat cita-cita. Yang boleh berbuat you guna manfaat dan bermudah pada pubut. Punya susah dah nak manfaatnya nerugau baik tak pubut. Habis wate-wate nak je kebut. Ya benar ya. Jam lah kamar je rumahnya kuduk kena olam juga ngak lebih pah je tik ino. Nak kala. Kalau kat lah kan. Dua awaknya lah mengalah. Nya orang raya awak je awak Cina ni putrai perut tu. Tangin bro iba ambau. Ya mana tangin ni abah. Amin dengan maremau teman. Tu aja tak apa. Alhamdulillah. Yang tadi orang de tat. Nah, benar dah. Hampa. Habis tahu dulu kan. Wate beut. Ate beut pada paling beramai saja. Ah, benar. Yang namanya beut tak bagikan mentang hanya terempuk lonton kerana pahala tu. Apalagi terempuk lonton. Nak nonton ya, tak ikut mana ji. Benar tak ikut.
Yang urang hang betul-betul kami nangis urang itu habis-habis tu. Macam model lah urang ni. Nah yang mencadar apa kan? Nah awak Arab, nah awak Pakistan, nah awak India, nah awak Bangla. Nah dumpu-dumpu awak nah. Nah awak Rohingya tak inau. Aceh pina. Nah ni kai turn lift, ni turn lift. Benar. Baik turn lift kan. Jut, ada apa barang? Mana buron, mana boleh apa? Baju. Nah ni kau payah apa barang? Kami dah biasa kayak gini. Nyawa. Oh cok long tak leu mau. Cok aju. Kata lengnya. Ni ke bangkon ah. Kan cok tak ada le. Buka kabar. Bet hut, aku dapat hut. Kata nah. Ya. Abu, ada uang. Ya betul. Ada uang. Bobo kena mandum. Iya pak le. Lepret le hai. Ada uang enggak? Bo iya. Ada uang. Ada. Nanti sip Muhammad. Yep. Nó buồn rồi. Đi ngay liền á, bé đi cả tay kat ngay. Ini mana? Bây giờ Ada uang. Abu di mana uang? Mana uang? Ya aduh. Naik le cepat. Thailand aja bere. Ana kalam. Ana cantik guys. Ana kalam. Hati-hati tu. Hati-hati cepat. Ini. Ya nanti kasih uang untuk beli. Nampak Eli kawannya wahana pre-pre ni. Ni yang punan. Nya setan paling terkenal no, setan. Nhắm nhọn cái setan nó cầm đuôi thay no. Thật nè đó. Member. Ya. Oh sini. Di Aceh punya lagi nya maju ada hana lebih good. Jadi punya maju di Aceh bersyariat Islam. Hanjut orang hana pakai jelbah hanjut among. Harus lagi anda yang. Jadi lebih good di Aceh baik maju lagi daripada je ke bala bagi kita nya kerana kita nang grau Islam. Jadi lagi biasa dah tingkat tuzuya yang kajut. Rupa maju tahat daripada tambah maju le dosa. Nya menurut lu. Jadi je tak pegat lagi nya. Ni part ko manyang gedung ah. Je tak pegat tapi orang yang tamang-tamang hanjut buka jilbab. Je dah Aceh tak pegat maju lagi nya. Tapi baikna orang buka aurat. Sana tutup aurat langsung. Okey deh.
Iya, ini macet. Ayo beli kamera di sana, ada kamera cepat. Di sana ada kamera, cepat di sana ada kamera cepat. Kayak pegat lah, yang 4 kali habis kayak pegat lah ini. Ini ngompak apa jagung ah. Jadi haya di Malaysia tembung-tembung di miuk tanah. Na MRT, na LRT, na kereta api miuk tanah stasiun dumpu na yo. Hana banjir miuk tanah. Ha mana. Nyamban haya awaknya miuk tanah dumpu na yo. Tajak bak gedung je ram miuk tanah yo. Tajak bak gedung je ram miuk tanah yo ti. Tajak bak gedung je mandu ram miuk tanah yo. Ha kah? Lem yo ujung-ujung dan nak jak mandung gedung tembung-tembung. Tajak bak pavilion nanti kah? Tajak bak HM. Tajak dumho tajak. Nyo kaji apa? Anda dah damang lalang gedung. Ya ni. Cepat. Beli kamera. Ya, kamera udah ada di HP. Apa lagi beli kamera? Ya udah di sana ada. Mobil tuh, mobil. Cepat. Kah? Up. Ni yang gerak maju, bojak aju. Ni. Motor Mercy, baknya oleh Mercy. Ya ni. Duduk lagi nang gerak. Nyona rencana pemaju Aceh setiap peraturan ni le. Baik le pemaju bak Masjid Raya Baitur Rahman itu me pembuat mati. Kakan buat kan. Kah? Kaje katru ayo. Atai gedung-gedung ini karena orang raya awaknya lantai pegat tanya ni gedung Pak gedung je pindah ti. Gedungnya pindah ti. Belah dia pindah ti. Adinyo sambutan ni kai kuasi le awaknya kah? Nyambau raya awaknya le punya pegat. Yuk. Okey. Ini ada jual lagi sini, tenang aja. Tenang aja. Menang. Cepat menang. Menang, ayo cepat menang. Menang terus. Beli kamera. Okey. Yang kamera ayu belau pasal apa bibir ya kamera. Hamlet tahu apa nak umit. Tak je tu. Tak dah sampai menang cepat. Ada tekan kartu tol tu. Cepat. Cepat sini. Yuk, lewat sini ya. Motor dalam lasah naik mekat. Motor naik mekat dalam lasah tu. Yuk, sana beli kamera. Ayo sana. Di pingsi. Baik, ada baju renang. Ada baju renang ni. Kena aja. Ada baju renang ni. Ada baju renang. Nyo bagi alat renang bot naik beloi ni. Ya, hai putra dah nak je naik ni dempa. Mamak menang cepat. Menang terus. Apa mau duduk? Duduk boleh juga. Abang beli kamera aja. Okey. Halu ada perhatiannya. Hai mekat. Dah sampai tu.
Tak habis-habis ni mau. Ya, punan ni. Abaya, rumah abaya tak kira. Ya, baju-baju jubah ini apa? Kabar je. Okey. Okey. Katru. Pamen umit. Nyo hotel 4 je semayang ni berapa? Nah, masjid dia 4, masjid agam tu inang nah. Itu mati liftnya nak. Mati tu. Teman-teman ni nak. Decathlon free. Yuk taruh